Besar ni RM40 mat. Aku jalan-jalan Taman Medan, lepas tu aku nampak ni lah, Popiah Kak Raja. Jom tengok apa best. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam kau. Ni ada jual apa bang? Biasalah kedai Popiah jual Popiah lah. Kedai Popiah jual Popiah lah. Oh, so ni dia Popiah Kak Raja, korang tengok. Inti dia tebal bit. Memang banyak. Aku rasa RM40 tu dengar macam mahal. Tapi RM40 kalau korang dapat inti yang banyak macam ni, berbaloi lah. So ni dia punya Popiah goreng. Korang tengok RM40. Aku rasa ni lagi panjang daripada yang basah punya. So untuk goreng dia ada siap bagi sekali dengan kuah ni. Cik korang tengok. Ni kuah dia. Ni kuah untuk Popiah basah lah. Tapi dia bagi sekali. Crispy teruk gila. Yang Popiah goreng dia sedap. Sebab dia punya type crispy, korang tak perlu effort nak gigit sangat pun. Dia dah hancur. Sedap. So kalau korang nak, korang kena datang sini. Apa pun kita santai-santai je.